Boleh tengok ketupat ni teringat dekat nak raya ni. Jadi ketupat ni ialah makanan tradisional ketika hari-hari kebesaran orang Melayu terutamanya di sebelah utara. Dari Pulau Pinang, Sepang Perai, Kedah, Perlis. Ketupat ni kita panggil ketupat daun palas, ketupat pulut daun palas. Dia berbeza sikit dengan di sebelah selatan. Sebelah selatan selalunya dia ketupat nasi. Daun dia pakai daun nyok, daun kelapa. Jadi ketupat nasi ni pun dia makan dia lain. Di sini dia makan dengan kari, gulai daging. Eloknya gulai daging dengan ubi mengalar. Bila abang kata esok raya, mak kata siap, jangan ayak masak ketupat. Tapi kalau tak ada raya seronok kita tunggu sehari lagi. Dia kalau kita silap buat, dia tak jadi jantan, dia jadi betina. Saja saya nak tunjuk demo kata yang macam mana yang kita kata ketupat betina ni. Yang ni kalau dia jadi bentuk macam ni, yang ni adalah orang tua panggil ketupat betina lah. Ni ketupat betina dia ada. Ni tak jadi ketupat ni sebenarnya kalau orang tua dulu dia tak iktiraf lah. Perbezaan dia kalau betina dia ada tu. Macam tu. Yang tu. Tu betina. Yang ni ketupat betina. Yang jantan macam ni. Yang ni ketupat jantan lah. Okey. Bukan setakat kepandaian dalam tukang besi 1821 hingga 1842. Tetapi Abang Din juga adalah pakar dalam mengenal pasti ketupat jantan dan betina. Abang Din daripada Pekan Darat. Okay, betul-betul ya, bukan ranjau Okey, lepas tu ada kesempatan ni berkata lagi 2 hari kita nak raya. Ya. Okey, Tuan Haji ucap sikit sama hari raya. Ya, okey, saya dengan ini saya mengambil kesempatan supaya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton dan peminat setia SP Channel yang ada di mana saja. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni boleh makan tak ni? Boleh makan. Okey. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semua umat Islam yang ada di seluruh Malaysia yang detail tak nak ranjau, ketupat jantan.